Hantaran 20k tapi tak tahu masak. Extrakanlah kerja awak sebagai seorang wanita. Perempuan ni perlu kangkang je. Tak jadi. Podcast Tanpa Studio. Podcast tanpa studio. Tapi tak jaga. Okey. Bang nak tidur. Tak duduk tidur lagi. Kita selesai isu panas kita dulu. Kita nak tidur, kita tidur lepas tu. Aku pun tak jenaka tidur dengan statement dia ni. Panas kan tu. Kita tengok ni. Hantaran 20k tapi tak tahu masak. It's a red flag. It's a red flag. Why? For you guys as a man, you should know about menjaga wanita. Kita tak perlu suruh dia masak apa-apa. Kita kena sediakan. Kalau mampu, sediakan maid. Tapi untuk wanita, jangan ambil benda tu mudah. Sebab awak duduk rumah. Seperti mana yang kita tahu, andai kata untuk lelaki tu bagi lebih kepada awak bola-bola ni dok. Macam apa panggil? Nafkah. So, extrakanlah kerja awak sebagai seorang wanita. Kalau ikut seorang hamba Allah yang selalu kecek pasal orang tu, saya boleh sebutkan nama orang. DMA, dia ada sebut perempuan ni perlu kangkang je. Saya tak saya ambil statement tu sangat. Kangkang tu tak saya ambil sangat. Tapi saya nak ayat bukan sahaja itu. Awak kena juga masuk sikit sebanyak. Sebab kita nak menjalin ke suasana tu, nak menjalin ke kasih sayang tu. Kalau awak tak ada something yang awak boleh bagi kepada orang lelaki ni penat, dia kerja. Yang mana bekerja lah, yang mana biawak hidup tu sial lah. Poin saya di situ. Perlu. Sebab tu saya kata red flag. At least ada basic. Cast up in the black backdrop. Podcast tanpa studio. Tapi tak jaga.